Bismillahirrahmanirrahim. Strike. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys, what up. So video kali ni guys, aku nak tunjukkan dekat korang macam mana aku buat tu. Nampak tu atas tu, telemetry dashboard dekat aku punya sim racing. So aku akan ajar korang step by step. Aku harap korang faham. Dan aku akan tunjukkan dekat korang apa device yang kita perlukan dan apa software yang kita perlu download. Okay guys, jom. So guys, aku akan tunjukkan dekat korang software apa yang kita perlu pakai, device apa yang kita kena pakai, kena sediakan, dan cara untuk kita connect PS5 dengan kita punya handphone. Okay, dia ada 3 step. So jom guys, aku tunjukkan dekat korang software apa yang perlu kita download. So mula-mula kita kena download software, nama dia SimHub. Korang pergi ke Google, korang cari SimHub. So yang ni, yang link yang first ni yang korang boleh guna, korang tekan. Okay, nanti dia akan bawa korang dekat sini. Korang tekan je download now ni. Lepas tu tekan je download SimHub v9.1122. Okay, macam aku tak payah tekan. Kalau korang pengguna Max, aku tak pasti Max boleh ke tidak, tapi yang ni adalah untuk Windows 11. Okay, nanti dia auto detect korang punya PC lah. Okay, dah tekan download ni. Lepas tu korang install je macam biasa. Pergi je dekat file yang korang dah download tu, tekan je. Lepas tu install macam biasa, tekan next kan. Lepas tu nanti dah lepas install tu, dia memang ambil masa lama sikit lah untuk install software tu. So bila dah install nanti korang tekan je folder SimHub tu, dia akan keluar macam ni. So inilah interface untuk SimHub punya interface lah, software dia. So dekat sini macam korang tengok, aku dah connect siap-siap dengan handphone aku. Tapi tak apa, aku tunjukkan dekat korang macam mana kita nak connect balik. Kita nak connect PS5, PC, lepas tu pergi kat kita punya handphone. So jom aku tunjukkan dekat korang. Okay guys, sekarang ni kita dah buka software SimHub ni. So step yang seterusnya, kita kena connectkan software ni dengan kita punya handphone. Cara kita nak connectkan handphone kita dengan software ni, dengan kita kena pergi dekat Dash Studio. Lepas tu pergi dekat sebelah paling kanan sekali ni. Okay, nampak ni kan, tekan ni. Lepas tu korang kalau pakai handphone ataupun pakai tab, korang pergi dekat apa open in phone or tab. Atau korang pakai PC, korang pergi dekat open browser. So macam aku guna handphone, so aku tekan dekat bahagian open in phone or tablet. So dia akan keluar ni lah, dia akan keluar barcode dengan IP address ni. So korang kena scan ataupun pergi dekat copy link. Lepas tu kita pergi dekat Google. Kalau macam aku lagi prefer scan QR ni. Okay, cara kita nak scan, kita pergi dekat handphone kita. Kalau korang punya handphone tu ada tempat scan QR, kau guna je. Macam handphone aku tak ada, so aku kena guna apps. Okay guys, lepas kita dah scan ni, kita dah scan QR tu, kita tekan open. Lepas tu kita tekan download. Lepas tu kita download je. Lepas tu kita tekan install.
Lepas tu macam handphone aku ni dia minta apa security kan. Sebab ni kita download dekat web. So dia minta lah security untuk keselamatan. Lepas tu kita install anyway. Aku pakai scan thumb je. Dia tunggu lama sikit. Lepas tu kita tekan open. So dah jadilah macam ni. So yang ni dia minta IP address. So kau ambil je IP address yang ada dekat sebelah QR tu. Macam ni dia 192.168.0 tu memang standard. Dia akan ubah yang belakang tu je. Macam ni dia 12 kan. Kita masuk je nombor 12. Lepas tu kita tekan connect. So sekarang ni dia dah connect. Tapi kita kena add device. Add device ni pada software. Apa yang kita perlu tekan adalah add new slot ni. Lepas tu kita tekan OK. Okay, sekarang ni sekejap ya, aku kecilkan kamera ni. Sekarang ni kita dah software dekat PC kita ni, dia dah detect kita punya handphone. So kita boleh pilih mana salah satu meter yang kita nak guna. Macam aku guna mobile dash ni. Dia akan keluar macam ni. So tapi kita masih belum boleh guna lagi meter ni sebab kita kena connect PC ni. Kita kena connect PS5 pada PC. Baru meter akan bergerak. So kita connect pula PC dengan PS5. Okay guys, sebelum kita connect PS5 dengan kita punya PC, kita kena pilih game yang kita nak main. Contoh macam aku main GT7. So cara untuk pilih game GT7 tu dekat mana? Kita kena pergi dekat sini. Dekat setting, bahagian setting yang simbol gear ni, kita tekan. Dan kita cari lah sini. Dalam ni boleh ada Asakusa, ada Forza seat pun dah ada dalam ni. F1 ada. Okay, macam aku ni aku dah pilih siap-siap GT7 ni. So korang kena on kan button ni. Lepas tu tekan confirm game. Lepas tu nanti dekat sini, bahagian sini, korang kena masukkan IP address PS5 kau. Macam mana nak dapatkan IP address, aku akan tunjuk sekejap lagi. Okay guys, untuk masukkan IP address PS5 ni, korang kena pergi setting. Lepas tu pergi ke network. Lepas tu kau pergi ke view connection status. Lepas tu kau ambil yang IPv4 address tu. Kau ambil yang tu. Okay, macam tu 192.168.0.11. So kau ambil yang itu. Kau copy yang itu. Masukkan dekat. Okay, macam mana nak masukkan IP tu. Kau orang pergi dekat game confirm. Lepas tu pergi dekat sini. Bahagian sini IP address. Macam tadi kan 192.168.0.11 kan. Okay, ni dah memang 11, masuk 11. Okay, lepas tu korang tekan OK. Tu barulah korang punya telemeter tu dah connect dengan PS5 dan handphone. So macam tu lah. Okay, sampai di sini sajalah video aku yang tak seberapa. So kalau korang yang ada benda yang tak faham ke ataupun buat tak jadi, tak apa, aku faham benda tu. Aku pun mengalami benda yang sama. Kalau ada benda yang tak faham, boleh je DM aku ataupun tinggalkan komen dekat ruang komen. So, nanti kalau aku free, aku akan balas ataupun aku akan jawab persoalan kau. Okay guys, thank you for watching. Bye bye. Assalamualaikum.